Betul. Ya. Ada satu podcast di YouTube. Hmm. Nampak macam ejen PN lah. Hmm. Dia kata, UMNO perlu berhenti mengejar kelangsungan parti dan buktikan kelayakan untuk memimpin. Dalam politik, hakikatnya tidak semuanya bersifat hitam atau putih. Politik bergerak dalam ruang realiti, persepsi dan pengaruh. Sejarah dan pengalaman membuktikan bahawa politik bukan semata-mata ditentukan oleh kebenaran mutlak, tetapi juga oleh persepsi yang dibentuk, dimanipulasi, disebarkan secara berterusan. Hari ini, realiti politik menunjukkan bahawa sebahagian besar pengundi tidak lagi menilai kerajaan hanya berdasarkan dasar fiskal, prestasi ekonomi atau manfaat langsung kepada rakyat. Persepsi yang dimainkan dalam ruang politik ini menjadi faktor penentu utama. Pihak yang lebih agresif dan konsisten membentuk persepsi akan memperolehi kelebihan politik. Ini adalah hakikat yang perlu dihadapi dengan kematangan dan keberanian, bukan dengan cara naik politik ni. Macam UMNO. Isu sebenar bukan sekadar soal kelangsungan parti atau kelayakan. Hakikatnya, kedua-duanya tidak boleh dipisahkan. UMNO merupakan sebuah parti politik Melayu yang telah berusia 80 tahun dan menjadi tunjang kepada pembinaan negara ni. UMNO tak wajar disingkirkan hanya kerana sedang melalui proses fasa kemerosotan politik. Demi menghormati pengorbanan para pengasas yang membina parti ni dengan keringat dan darah, UMNO wajib melakukan pembetulan yang menyeluruh. Di bawah kepimpinan Datuk Seri Ahmad Zahid, UMNO sedang melaksanakan langkah-langkah pembetulan haluan dengan berani dan bertanggungjawab. Pembetulan ini melibatkan perubahan struktur, pendekatan dan pemikiran bagi menepati aspirasi pengundi muda khususnya, serta keperluan rakyat secara menyeluruh. Walaupun kita berdepan dengan penentangan dalaman dan serangan propaganda berterusan daripada pihak lawan, UMNO tetap bergerak ke hadapan. Tiada ruang untuk berundur. UMNO tidak akan berkompromi dengan usaha melakukan perkara yang betul demi mengembalikan kekuatan parti. Amanah perjuangan ni tidak boleh dikhianati. Tuduhan bahawa UMNO telah mengkhianati perjuangan asal menjadi alat kepada pihak lain atau menggadaikan kepentingan bangsa Melayu adalah tuduhan yang tak berasas dan bermotif politik semata. UMNO kekal. Kita komited mempertahankan kepentingan orang Melayu dan Bumi Putra. Dalam masa yang sama, kita menjamin keadilan untuk seluruh rakyat Malaysia. Hakikat yang perlu dipahami rakyat hari ini ialah Perikatan Nasional, khususnya Bersatu dan PAS, sedang menghidupkan semula politik perkauman sempit dan menakut-nakutkan rakyat, khususnya orang Melayu. Politik ini bersandarkan naratif bahawa orang Melayu itu lemah, terancam dan tak boleh berdiri atas kaki sendiri, tidak boleh berdikari. Politik seperti ini hanya melemahkan bangsa dan memecah belahkan negara. Sebaliknya, UMNO memilih untuk melangkah ke hadapan dengan pendekatan yang lebih perkasa. UMNO mendukung aspirasi generasi muda Melayu dengan keyakinan bahawa mereka kuat, mereka lebih berilmu, berdaya saing dan mampu berjaya setanding dengan mana-mana bangsa lain. Kita memperkasakan anak muda dengan pendidikan, kemahiran dan peluang ekonomi, bukan dengan retorik ketakutan seperti mana yang dilakukan oleh Perikatan Nasional. UMNO sejak awal penubuhannya berpegang kepada prinsip perkongsian kuasa dalam kerangka gabungan pelbagai kaum sebagai asas kestabilan negara. Sejarah dah membuktikan bahawa hanya melalui kerjasama antara semua kaum, negara ini mampu mencapai keamanan, kestabilan, kemakmuran dan kemajuan yang berterusan, konsisten. Bagi UMNO, masa depan Malaysia tidak boleh dibina atas asas perkauman sempit atau pemerintahan satu kaum seperti mana yang dilakukan selepas berlakunya apa yang dipanggil sebagai langkah Sheraton. Ianya tak boleh hanya satu kaum dan satu agama semata-mata. Realitinya, hari ini semakin ramai orang Melayu menolak fahaman politik sempit, naratif sempit sedemikian dan memilih politik matang yang inklusif dan berpandangan jauh. UMNO
memang akan terus melaksanakan tanggungjawab ni dengan penuh keazaman demi agama, bangsa dan negara. Ini jaminan kita.